band yang kita nantikan iaitu Max. Siapa tahu Max? Anggota dia, siapa yang tahu? Uncle Onel lagi? Itu je. Kita ada Abang Man apa semua. Okey, silakan, mana Max? Ambil tempat position masing-masing. Sebelum tu saya nak interview dulu. Hari ni saya selaku MC MC terkejal. Jam tua aku. Ada jam tua. Kereta kat luar tu. Okey malam ni kita ada satu camu-camu tua camu-camu tua, hadiah misteri. Nak tahu siapa betul tak betul tunggu sebentar saja lagi Kita ada letak satu benda misteri dekat jangan pada jawapan tak baik. Benda tak ada jangan ada kan. Nanti kau jenuh tak nak minta maaf Okey Okey, sementara menunggukan abang-abang Max kita membuat persediaan. Okey, sebelum tu siapa sini yang datang yang paling jauh sekali? Siapa yang paling jauh sekali? Wakdan Wakdan paling jauh Wakdan Pandai apa Wakdan. Okey, ada yang paling jauh? Ada yang daripada luar pada Selangor? Kedah. Hang main daripada Kedah no? Kok dia kau main mana? Dia daripada Kedah Yang lain semua daripada KL Abang-abang semua daripada KL KL, alhamdulillah. Terima kasih. Daripada Pahang, daripada Bukit Tinggi. Okey. Lagi daripada mana Abang daripada mana bang? Lagi pada Maluri. Abang semua daripada KL Okey, terima kasih abang-abang semua, kakak kerana sudi datang support persembahan Max kita pada hari ini. Okey. Ya. Daripada Danok. Daripada Danok, siapa daripada Danok? Oh, ada bang. Bang, line sana clear bang okey, nanti bawa saya pergi Danok okey. Teringin nak pergi Danok. Tak dapat lagi. Balik nak ikut lah dari Danok. Ya. Aja. Apa? Kalau Danok balik nak ikut lah. Ya bang. Okey, siapa ingat lagi? Siapa ni? Tak ingat. Saya sendiri tak ingat. Lagu popular beliau ingat tak? Selain daripada Jemu. Ya. Bang, kita dengar sikit lah rindu kita dengar kan. Sikit-sikit lah kita minta Abang Onek kita nyanyikan sikit-sikit je Boleh sikit lah sikit. Sedang kata bang. Ya, tepuk tangan. Ya. Delay sikit. Dah, itu je. Sikit sangat Chorus sikit lah, chorus boleh? Chorus. Kita bagi Wakdan. Okey, Wakdan terima kasih. Okey. Adakah semua dah bersiap sedia? Okey, kita terus bersama dengan kumpulan apa? Max, silakan. Tak tepuk pun. Ya, tepuk lah kawan-kawan. Ya, thank you very much.
Terima kasih kepada anda semua yang hadir pada malam ini. Kepada sahabat-sahabat jauh dekat semua. Naik gitar boleh teman sikit. Okey. Okey semua, harap semua okey. Hari ni kita jam-jam relax. Sebenarnya hari ni kita ada buat recorded untuk live streaming untuk kumpulan Max, untuk juga Warisan Host Studio. So kami ucapkan terima kasih banyak-banyak untuk award Warisan Hall dia bagi peluang band baru walaupun semua dah berumur kan, tapi itulah band baru kita terima kasih banyak lah bagi peluang. Okey, tadi kami dah telah mainkan lagu single terbaru Mac. Ya betul. Lagu yang berlagu Redah. Tapi mungkin anda akan dengar banyak lagu cover dari mungkin bulan banyak Mei lah. lagi. Sebabnya ini pun dari bulan Mei, saya pun pernah mengikuti bulan Mei. Jadi kita akan main lagu-lagu yang Man Seni Cipta dan juga lagu dari album saya nyanyi. Tapi saya tak nyanyi ini. Lagu Redah hasil ciptaan abang kan? Lagu apa? Redah. Ya, Redah lagu saya, itu lagu baru, remake. Kita akan ada banyak lagu lagi dari Max coming. Okey, sebelum kita teruskan dengan My Pink Ride. Okey. Boleh nyanyi sama-sama? Hey. My
Naik monitor saya sih tak dengar. Oh, tak tahu mana ni. Habis turun sikit monitor. Okey, untuk lagu seterusnya, lagu dari dalam album ni. Okey, malam ni kami kebanyakan kami bawa lagu cover daripada bulan Mei. Sebab kami pun lagu baru 2 single. Jadi untuk memenuhkan lagu, kami akan bawa lagu, kebanyakan lagu Mei lah. Okey, lagu seterusnya, terimalah Graffiti. The proper cintamu yang jauh luar.
kurang praktis. Okey, untuk lagu seterusnya ini sebuah lagu daripada Mac, lagu yang Soy baru. Rock. Lagu hasil ciptaan daripada Joe Bruma. Okey, liriknya ditulis oleh Man. Okey. Monitor belakang yang mana bang? Gitar. Untuk gitar. Second gitar. Alright. Okay, lagu seterusnya sebuah lagu baru ya dari Max, lagu daripada Joe Mark. Joe Bruma. Lagu Joe Mark. Terima. Semoga anda semua terima. Berikanlah ku
support brother. Terima kasih. Lagu baru tak faham ke? Mungkin tak pernah dengar pun. Okay. Tapi malam ni bertuah lah dapat dengar lagu kami, lagu terbaru. Okey. Okey, sebelum tu mungkin ada yang tak kenal line up Mac. Di sini saya ingin kenalkan lah. Macam Ondem mungkin kenal kan? Right. Ada mesti kenalnya. Bekas penyanyi band dulu, sebelum tu ada dengan Lipan Bara. Okey, selaku pemerintah yang terhebat, yang waktu gini yang panas kan, adalah kita berhandalah. Saudara Lantaro, beri tepuk tangan saudara. Okey. Layout selaku pemain basis datang dari Ipoh Mali. Ada orang Ipoh sini? Ada, terbaik. Okey, saudara Din. Ini otak. Kalau tak kenal, tak tahu lah kan. Yang paling muda. Yang paling muda. Drama yang terhebat. Legend. Man, beri tepukan boleh. Okey, pada diri saya, mungkin ada yang tak kenal. ABC. AG. Okey. Okey, saya harap anda semua dapat support kami, Plan Mac. Semoga kami terus lagi dalam karya muzik ni sehingga hujung nyawa apa kan? Sampai ke bulan. Hebat. Okey, untuk lagu seterusnya kita nak berhibur dengan lagu Dalam Kembara. Di alunan ini
Terima kasih. Terhibur dengan lagu tadi? Oke, saya harap anda semua memang terhibur. Oh, dah lama tak ada lagu. Tiga-tiga memang. Okay. Oke, untuk lagu seterusnya. Kita bersama ni. Malaikat. Saya main depan je. Fantasi. Andai diberi peluang bersama putri kayangan di puncak maligai, akan ku tembusi halangan yang merintangi, akan ku terpaksa ke lautan api. Teruskan bersinar
kasih. Okey. Untuk lagu kasih bantu. Untuk lagu cover jumlah Rahsia Kota. Alright.
betul. Boleh tak tepuk tak apa, dia layan je. Ya. Apalah, senang tepuk kan. Okey, kebanyakan Okey. malam ni lagu cover kan, Bang? Betul. Pasal kita tak ada lagu sendiri. Kan? Apa nak buat? Mungkin kita akan ada lagu lagi, Bang, kan? Kami kita akan record lagu-lagu baru. Kita akan buat full album lah. InsyaAllah. Syat. InsyaAllah kita buat album. Mungkin anda semua support nanti. Syat. Okey, lagu seru ni sebuah lagu dari album ni juga, album Album ni. Keras. Album Keras ni adalah album kompilasi zaman tu dia banyak kita buat lagu-lagu 60-an yang di metal kan. Mungkin ada yang brother-brother ingat dia. Sebuah lagu dari Brother Mancorek juga. Ya. Gegas segunung rindu. Segunung rindu bila kau
Abang ni buat bulan Mei juga Sembilan Rindu. Itu lagu ciptaan Man sendiri, Man dicoret tu. No brother. Okay. Kita relax sikit kan. Aircon kuat lah awak. Dahsyat lah main show tak perlu. Sejuk kan. Apa ni? Okay, lagu terusnya ni lagu cover juga. Tapi lagu ni rasanya anda semua tahu sangat lagu ni. Lagu ni memang biasa. Kalau dulu masa Man bersama Man selalu dia bawa. Saya rasa anda semua tahu. Okey, saya harap anda semua dapat nyanyi sama-sama, okey? Buat malam ni kita kalau dirakamkan, jadi saya harap anda nyanyi bersama, jadi suara anda pun ada dalam tu, okey? Kita nyanyi lagu Gadis Bertudung Putih Halto. Alright.
Okey, sedar tak sedar kita dah penghujung dah bang eh. Ujung-ujung lanjut tanda. Bila lagi kita dapat jumpa, okey. Okey, sebelum Kalau ada apa pun show. kita ucapkan terima kasih sangat-sangat lah pada Sangat-sangat. semua yang ada ini. Kami Max amat berterima kasih kerana kesudian anda untuk meluangkan masa Masa support untuk kumpulan baru kan. Jadi terima kasih kepada WAP, kepada Warisan WAP. Hall, studio semualah, kepada kru-kru technician terlibat. Ada. Terima kasih banyak. Dengan kru kawan-kawan semua. Alright. Untuk lagu yang terusnya. Lagu apa? Lagu yang kedua. Kita lah yang panas sikit lagu ni, okey. Siapa kau?
Okey, Terima kasih. malam ni kita ada Kalau jemputan. ikut, kalau ikut list kita orang dah habis. Ikutkan dah Tapi habis, tapi kita nak jemput Wak Dan untuk duet dengan anak AG. Dia kata suruh nyanyi lagu lain tapi dia nak nyanyi lagu ni. Dia nak lagu Jemu, kita bagi dia lagu Jemu. Nak dengar Wak Dan nyanyi Jemu ke? Oh ni tak boleh nyanyi dah. Dia main gitar. Tak mau. Tak mau. okey, kita jumpa Wadan, okey. Mana Wak Dan? Alright. Terima kasih kepada Brother Max sudi menjemput. So ada siapa yang ada flashlight boleh on flashlight Boleh on. Berapa ramai yang support yang tahu lagu ni. Kami pun tak nampak orang main. Tak tahu orang mana kan. Wak Dan nyerok kapak. Lampu suluh sini lah. Silau kita Bawah tak ada lampu. kita nampak lampu atas. Itu. Alright. Masih tak nampak juga okey, bayung sikit flashlight. Alright. Terima kasih. Mana seperti itu? Aku
kasih. Okey. Okey, lagu terakhir sebenarnya, lagu penutup. Kita jam lagu Pelayaran. Kita melayar.
Okey. Lebih kurang lah ya. Alright ya. Macam mana geng? Okey tak? Tak lebih okey ni. Kalau tak okey juga, nanti kita tunggu show seterusnya. Abang Man, are you okey? Senyumanmu menarik, menawar kebak-kebak.